soalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farha binti Muhammad Fadlai daripada UiTM Cawangan, Kelantan. Okey, soalan saya, bukan, sebelum tu. Tahniah Dato' atas pembentangan yang sangat menarik dan idea yang segar. Berdasarkan pengenalan atau mukadimah daripada Dato' tadi, saya tertarik berkenaan dengan ayat Al-Quran Zuyyina linnasi hubbu syahwat ila akhir ayat yang mengatakan emas ni adalah sesuatu item yang semua orang suka. Dan dalam satu hadis riwayat Bukhari mengatakan manusia ni sifat dia suka kepada emas. Dan bila diberikan satu lembah emas, mereka nak lembah yang kedua. Sehinggalah mulut mereka tu dipenuhi dengan tanah. Ataupun maksudnya sehingga meninggal lah kan. Jadi dekat sini kita faham bahawa pelaburan emas itu adalah satu perkara yang harus. Okey, soalan saya, bagaimanakah pelaburan emas dapat diurus sebagai bentuk perancangan kewangan yang harus tanpa menjadikannya punca wahn ataupun sifat kita terlalu cinta pada dunia, jadi tamak yang berlebihan. Itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih. Mungkin Datuk nak terus jawab ke kita nak kumpul dulu? Terus respon ni. Okay, kita terus kalau ada satu lagi. Oleh ni pula kau? Sana bersia retin tau. Awak bersia orang lelaki pula kalau ada. Okay, sila. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sabrina Muhammad Nawi. Okay, so saya pelajar UiTM Cawangan, Kelantan, ijazah sarjana muda, muamalat final year, dan insyaAllah semester depan saya akan masuk kepada industri pelaburan lah ataupun banking. Jadinya persoalan saya tadi kan ada berkaitan dengan isu gateway payment kan. Jadinya saya nak tanyalah, kalau macam kita tahu kan, bila kita bayar sesuatu, pembayaran lah, maksudnya kita bayar beli gold ataupun investment dalam suatu app, mesti dia akan keluar notification sukses, macam kita as pembeli keluar sukses. Tapi untuk dalam realiti perbankan, walaupun dalam skrin pembeli dah ada tulisan sukses, dah dapat notifikasi sukses, tapi kepada syarikat belum dapat lagi, apa panggil? Dia masih float. Float. Dia masih float. Float. Maksudnya dalam ekor syarikat tu masih belum dapat, maksudnya kena dapat dalam 2-3 hari. Jadinya pertanyaan saya, adakah sekadar notification sukses dianggap sebagai taqabuh ataupun sebagai serah diri, sedangkan penjual tu belum dapat lagi pembayaran tersebut. Dan soalan yang kedua, tadi kan sekarang kan zaman digital, dan sekarang ni mostly pembelian emas kat TikTok, Lazada dan Shopee ada juga. So tadi Dato' ada menyatakan berkaitan dengan kalau macam contoh kita nak beli, dalam sistem tu jangan ada khiyar syarat lah kan. So adakah contohnya kan kat Shopee, even kita kat TikTok, kat TikTok even kita beli contoh emas, dia akan ada return and refund. So adakah kalau contoh dia adakah kalau contoh ada polisi return and refund masih dikira syariah? Okey, tu sebab khiyar. Okey, tu soalan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih. 3 soalan ya. Yang bagai Datuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Nur Farha UiTM. Ini pakat daripada UiTM ramai. UiTM Kelantan ni. Boleh dengar belakang tak? Boleh dengar? Slow sikit. Emas ni sebagai perancang keuangan, perancangan keuangan, memang anda setuju sangat bahawa emas ni kita boleh, sebab emas ni dia selalu orang simpan dia sebagai satu instrumen untuk nak menjaga kita, protect kita daripada inflasi. Sebab tu emas ni biasanya dia kalau duit kita RM1 masa kita sekolah dulu bawa samah je pergi sekolah kan, kita bawa duit 50 sen je, tak tahulah muda-muda. Zaman anda ni masih lagi zaman kalau sekolah rendah kita bawa 50 sen cukup. Tapi 50 sen dah ni
tak boleh beli gapo dah. Nak bagi bekal ke anak 50% tu tak boleh. Sebabnya 50% dulu dengan 50% sekarang dah ada inflasi. Jadi emas, kalau kita tengok, inflation dia memang dia tidak terkesan sangat dengan inflasi. Ada orang buat kajian, ni UiTM ni banyak ni, harga kambing di zaman Rasulullah berapa dinar. Dia lebih kurang sama je dengan berapa dinar harga kambing semasa kalau dibayar dengan emas. Jadi untuk jangka panjang kita sebenarnya untuk orang kata pelaburan kita kena diversify portfolio kita. Kita kena ada berbagai-bagai. Tu kalau kita banyak pitih lah. Kita ada duit, kita ada pelaburan sini, pelaburan sana, pelaburan dalam aset, pelaburan, dan emas adalah satu yang kita boleh gunakan untuk pelaburan kita. Jadi saya setuju sangat dan elok sangat untuk kita mengumpul emas ni sedikit demi sedikit, tetapi dengan syarat patuh syariah tadilah. Kita ada duit kita beli. Kita jangan guna yang leverage dan sebagainya kerana dikhawatiri itu adalah satu sistem ataupun satu scam yang akhirnya kita dalam kerugian. Kita akan berhutang tetapi emasnya tidak ada. Jadi memang ini adalah satu yang baik untuk perancangan keuangan kita, wealth management kita, dan kita buat mengikut kemampuan kita. Kita jangan juga nak merancang ni di luar kemampuan kita. Kita berhutang pula untuk beli emas dan sebagainya. Itu yang mengenai perancangan keuangan. Mengenai payment gateway, macam yang Ustaz Kamarul sebut tadi, dia ada floating period. Bila kita beli emas, sistem dah kata accept, kita dapat emas tetapi penjual masih lagi belum dapat jualan. Ini kita bincang dalam bila kita nak luluskan di Suruhanjaya Security apa yang kita panggil ETF Gold. ETF Gold ni exchange trade fund yang mana underlying dia adalah emas yang dibenarkan oleh Suruhanjaya Security, dan cara dia jual dan beli adalah mengikut cara equity dijual beli, saham yang dijual beli. Kita jual beli saham, kalau siapa pernah beli dan kita ada CDS account, kita jual beli saham, bukan cakap pasal emas tapi saham biasa. Kita beli saham Telekom misalnya, kita bayar sekarang, duitnya akan dikredit mungkin dulu T+3 kepada penjual, dan bukan sekarang, tetapi daripada akaun kita dah keluar dah duit tu. Maknanya dah ditolak. Macam juga dengan payment gateway ni, bila kita bayar, duit daripada kita dah ditolak. Maknanya kalau kita beli harga 1,000, duit kita dalam bank kita dah kurang dah 1,000. Tetapi floating, dia tak masuk lagi ke akaun penjual. Jadi untuk itu, kita berijtihad di Suruhanjaya Security, dia seolah-olah cash juga. Sebabnya dia dah keluar daripada pemilikan kita sebagai pembeli, duit kita tu. Tetapi sistem itu yang menyebabkan sedikit kelewatan kepada penjual. Kita dah tak boleh dah, duit kita dah tak ada dah dalam akaun kita. Kita tak boleh dah, 1,000 tu dah tak ada dah keluar dah daripada akaun kita, dia masuk ke akaun floating tadi. Cuma dalam jual beli emas ni kita cuba secara rundingan dengan syarikat-syarikat payment gateway ni supaya dia boleh cepatkan. Janganlah floating itu lama. Cuma bila kita berunding, rupanya syarikat payment gateway ni dia banyak back end dia bukan automatic. Anda ingat automatic? Ada yang automatic, ada yang dia buat satu-satu. Jadi bila dia buat satu-satu, pegawai dia yang buat, yang akan tengok, dia akan luluskan satu-satu, yang tu yang memerlukan masa. Jadi mungkin sekarang ini masih lagi ada gap masa, tetapi mungkin akan datang dengan perkembangan AI, dengan perkembangan teknologi, masa itu akan jadi makin singkat, dan itulah yang kita harapkan. Cuma untuk yang kita berlaku sekarang ini, bagi saya itu sudah memadai untuk kita kata ya dan biadin. Sebab penjual dia tahu dah, bila dijual guna payment gateway, dia akan dapat sedikit kelewatan. Duit masuk kredit ke akaun dia, tetapi dari segi pembeli dah spot dah keluar dah daripada pemilikan dia.
wang yang dia guna untuk beli emas tersebut. Jadi itu dari segi payment gateway. Cuma kita kena mantapkan sistem kita supaya lama kelamaan dia akan menjadi almost macam duit now transfer account yang dah spot. Masa tu juga akan berlaku pemindahan. Harapnya payment gateway akan terus improve, terutama payment gateway yang patuh syariah lah. Saya memang kenal dengan pemain-pemain ni, kita selalu highlight. Dan itu baru tahu bahawa rupanya dekat belakang dia kadang-kadang manual lagi. Jadi itu kekangan yang ada. Harap-harap benda itu akan improve pada masa akan datang. Satu lagi, khiyar syarat, return dan refund. Bagi saya, kalau kita takif begini, dia bukan return and refund. Sebab kita nak emas itu telah berlaku. Maknanya dah berlaku pemindahan bilik sempurna dah. Kalau tidak, dia tak jadi yadan biyadin. Tetapi kalau ada return and refund policy, dari segi takif fikirnya adalah kesediaan penjual untuk membeli balik emas tersebut jika kita memilih untuk menjual dalam tempoh tertentu kepada dia balik. Jadi dia dua transaksi yang berbeza. Pertama dah sempurna, tetapi sebab ada return and refund policy ni, dalam masa 3 hari ni dia kata kalau bertukar fikiran, tak nak emas dah milik dia dah, tak nak simpan emas tersebut, jual balik kat saya bagi baliklah dengan harga yang sama. Contoh. Jadi kalau kita takifkan begitu, saya tak tengok dia punya return and refund policy secara spesifik, tetapi kalau kita takifkan itu adalah jual beli kedua antara penjual dan pembeli. Jadi dia bukan kita nasahkan jual beli yang pertama. Kalau begitu insya-Allah tidak ada masalah lah. Ustaz Kamarul jual kat ana emas 2 gram, selesai dah. Tapi Ustaz Kamarul kata dalam masa 3 hari Ustaz, kalau Ustaz nak jual balik kat ana belilah balik. Ana jual balik kat dia, dia pun bayar balik kat ana. Tak ada masalah. Tapi kalau kita kata yang pertama tadi masih lagi tergantung. Kan ada khiyar syarat tu. Jadi dia tidak ada spot tadi tu. Jadi yang tu kita kena tengok nanti kalau dah UiTM ni mungkin boleh buat kajian. Shopee lah apa ni, bila dia return refund policy tu macam mana bentuk ayat dia. Mungkin ayat yang sama lah dia guna untuk barang-barang lain. Jadi mungkin kena ada refinement sikit apabila berlaku dalam jual beli emas. Jadi terbuka pada adik-adik untuk terus melihat kepada isu-isu ini dari segi praktikalnya on the ground. Allahuakbar. Terima kasih yang bagi Datuk. Cuma dalam isu yang disebut tadi tu ada 2 benda. Yang berlaku adalah bayaran terus secara kredit, yang satu lagi COD. Dan saya ingat jaranglah penjual nak secara COD. Jadi kalau ada hak tu bahaya, sebab kita setuju molek-molek barang mari kita saja return. Atau isu saja return. Dan situ tu dia ada kesan jugalah ada segi hukum. Kalau Ustaz, kalau COD kat mana berlakunya majlis akad? Kita tengok jual beli emas COD. Kalau COD ni adalah bila barang sampai baru kita bayar. Jadi kat mana berlakunya majlisul akad? Kat mana yang tuntutan untuk kita buat transaksi secara learning tu berlaku? Adakah semasa kita klik beli dalam sistem ataupun masa terima orang tu sampai depan rumah kita? Jadi itu pun perlu dibuat kajian. Bagi saya masa dia datang rumah kita tu lah lebih baik. Tapi sepanjang emas tu dalam perjalanan, itu emas tu masih lagi milik penjual dan dia adalah dhamin kepada emas tersebut. Kalau berlaku apa-apa masih lagi atas jaminan penjual kerana dia masih lagi pemilik pada masa tersebut. Tapi bila dah sampai rumah kita, kita bayar dan ambil emas tu, barulah kat situlah majlis akadnya. Cuma itu adalah yang kita sebut, yang dalam dokumen kena cek lagi sampai bila COD adakah itu takifnya dalam dokumentasinya. Nak kena semak lah
Wallahu a'lam. Okay, kalau ada lagi soalan? Ya, sila. Aku sama ni. Datuk, saya nak tanya sikit. Tadi berkenaan dengan COD tu, katalah kita buat pembayaran 2 minggu lepas, hari ni baru sempat COD. Jadi harga tu nak ikut harga semasa ataupun harga 2 minggu lepas? Okey, terima kasih. Dia boleh dua-dua. Asal keredaan antara pembeli dan penjual. Sebab kita jual beli barang ni tak mesti harga pasaran. Yang mana yang dipersetujui oleh pembeli dan penjual, itulah yang harga yang boleh kita bermuamalah dengannya. Jadi dalam isu ini, harga yang dipersetujui adalah 2 minggu lepas lah. Sebab kita klik kan. Tetapi tak berlaku lagi jual beli. Jual beli bila lepas 2 minggu bila datang rumah kita dan kita bayar. Tak ada masalah. Dia tak mesti harga pasaran sebagainya, selagi mana harga itu adalah harga yang dipersetujui oleh penjual dan pembeli. Jadi dan tidak menimbulkan perseteruan di kemudian hari. Yang tu yang kita nak elakkan. Wallahualam. Okay, terima kasih. Kalau ada Pak ni tak dengar lagi. Ya? Nampaknya bila sebut emas ni dia sinonim dengan orang tua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Datuk. Ya. Saya tertarik dengan isu yang Datuk ketengahkan. Nama dulu puan. Nama dia saya pada Puan Nik Harijah Nik Mahmud. daripada Kedak Emas Kak Nik. Kedamah. Datuk kata atas keredaan dan juga persetujuan bersama harga masa order atau masa kita terima barang. Dan kita ketahui emas ni harga dia sentiasa berubah. Dan penjual seperti saya mesti tak nak rugi. Macam mana ya Datuk kata tadi, atas keredaan dan persetujuan bersama. Ini untuk tangguh, harga tangguh. Dan masa kita buat, setiap pembeli membuat permintaan untuk lot harga. Dan barangan mereka siap dalam tempoh 1 bulan. Dan kebetulan harga berubah sampai 100 per gram. Apa pandangan Datuk atas isu tersebut? Dan soalan saya yang kedua, kebanyakan sekarang penjualan ada sistem online dan juga ada lelong secara online. Dan bila mana berlaku perubahan harga, katalah saya nak klik harga 10,000, tetapi oleh kerana line yang kurang elok saya terklik 20,000. Apa hukumnya? Terima kasih. Nombor 2 tu tak faham. Ya. Hak lain tu lagu mana ni Kak Nik? Hak last tu tak faham. Salah klik. Salah raya, salah klik jumlah. Ya. Kan sekarang sistem belian secara online dan juga lelong online. Dan Kak Nik terlibat dengan sistem di dalam secara online. Harga yang Kak Nik nak 10,000. Tetapi kerana cuaca tak molek, line tak molek, Kak Nik terklik 20,000. Sebab dia kena laju. Tapi tidak nak dengan harga tu. Lepas tu Kak Ya. dah hantar surat permohonan maaf, tarik balik tidak dibenarkan. Dan apa hukumnya? Untuk lelong dah tu. Ya. Lelong. Lorak-lorak tak takut dia kat orang. No, Sebab Datuk salah satu penasihat dalam MKI Bursa Saham Kuala Lumpur. Dan Kak Nik terlibat dengan saham 30 tahun. Dia ada harga selling. Katalah Telekom satu lot 3,000 masa jualan. Harga awam. Masa pembukaan harga dibuka 10,000. BSKL hanya tetapkan 10,500 saja selling. Datuk faham? Sila Datuk. Okey, terima kasih Puan Nik. Yang soalan dia ada 2 soalan tadi. Pertama harga lot. Dia lot harga, lepas tu tapi ni Kak Nik ni barang kemas kan? Barang kemas dia tidak tertakluk pada ribawi. Cuma isu dia lot harga tu katalah
500 1 gram, dan akan buat barang kemas dan akan siap lepas sebulan. Bila sebulan lagi tu Harga emas naik. harga emas tu naik 600, banyak sangat beza dia. Jadi itu bergantung kat ni kepada macam mana kita berakad dengan pelanggan kita. Biasanya kalau kita jual beli ni dia ada dua cara. Pertama, adakah kita yang dia bayar awalan itu adalah hamish jidyah ataupun arabun. Arabun adalah satu sebab dia tidak tertakluk pada ribawi, dia boleh jual beli tertangguh. Jadi dia letak katalah harga 5,000 tu dia letak dulu 1,000. Cengkeram. Cengkeram tu ada dua jenis. Satu cengkeram adalah arabun. Arabun ni maknanya sebahagian daripada harga. Kalau hak tu tak boleh ubah dah harga. Maknanya kalau naik pun penjual kena tanggung lah. Sebab kita dah ada agreed price dah masa hari pertama kita order tu. Ya, kita dah ada agreed selling price. Maknanya untuk nak mitigate kenaikan harga tu mungkin penjual kena buatlah sesuatu yang diperlukan lah untuk nak mengelak kerugian. Dia kena beli emas siap-siap cukup hari ni lagi untuk dia buat dan serah sebulan yang akan datang. Cara yang kedua adalah untuk kita ambil duit dulu 1,000 tu sebagai hamish jidyah saja. Sebab yang macam anda sebut tadi, ya, dan adalah kesungguhan komitmen untuk membeli. Tetapi akad tak berlaku lagi. Yang tu kita boleh bersetuju dengan dia bahawa jika berlaku variasi harga hari ini dengan sebulan akan datang besar lebih pada 10%, lebih pada 20%, masa kita akad nanti kita bersetuju dengan harga baru. Boleh, tetapi kena buat dengan betul lah. Kalau arabun tadi tak boleh lah. Kalau hamish jidyah boleh. Kalau dia setuju jugalah. Kalau dia tak setuju, dia janganlah hamish jidyah, dia arabun lah. Kalau dia kata saya tak sale, saya nak, dan kita pula masa sebulan lepas tu kita pun okey, kita bagi jaminan harga akan tetap tak berubah. Jadi dia Islam ni dia amat fleksibel, tetapi dia amat menjaga supaya tidak berlaku nizak, tidak berlaku salah faham antara kita pada masa akan datang. Jadi kalau nak jaga log harga tak berubah dah, kita pakai arabun. Tetapi kalau kita nak adakan ruang untuk variasi harga, kita pakai hamish jidyah. Ya? Jadi itu bergantung kepada kontrak kita dengan pembeli dan persetujuan dia yang mana yang dia nak pakai atas supply and demand dan berbagai-bagai lah. Jadi itu satu lagi yang lelong online ni, bagi saya dia kena, wallahualam, saya tidak bercakap bagi mana-mana pihak sebab rahan ni, kalau marhun rahan ni banyak, bila ada orang tak tuntut dan sebagainya dia lelong online. Jadi kalau berlaku kesilapan, sepatutnya memberi ruang lah kepada pihak yang melakukan kesilapan tu untuk rectify balik lah. Tetapi dalam hal itu, jika kerana kita silap, emas tu tak laku. Macam tadi kan, kita sepatut emas tu 10,000 je, kita pergi bid 20,000. Boleh kita cancel. Tetapi sebab emas tu sebenarnya ada orang lain nak beli, harga 10,500. Tapi sebab kita nak 20,000, jual ke kita lah. Tetapi kena ada ruang untuk kita cancel, tetapi pihak yang satu lagi berhak untuk dapatkan daripada kita kerugian sebenar daripada kesilapan kita tu. Jadi itu kena ada dalam terma dan syarat yang jelas lah, supaya adil kepada kedua-dua belah pihak. Kita pun tidaklah terpaksa membeli kerana tersilap 20,000 tadi tu. Banyak sangat beza dengan 10,000. Apapun saya rasa kalau pihak lelong ni dia kena tengok balik dokumen supaya akhirnya adil kepada semua pihak dan dia pun dapat pampasan kerugian sebenar disebab kecuaian kita bidding salah harga tadi. Wallahualam lah. Okey, terima kasih pada yang bagi Datuk. Cuma ni lah saya nak sebut, antara tujuan kita buat hari ni, kita panggil dua-dua. Alik token-token emas kita panggil, alik yang menyediakan orang panggil, instrumen tadi kita panggil, alik beli, alik melabur pun kita panggil. Sebab kita nak hak mana ada kecurangan di pihak pembeli, kita baiki.
Hak mana ada orang panggil hak tak kena supaya takdir ni, yang syarat tidak buat takdir, kita boleh sama-sama baiki. Dan insyaAllah, kalau ada lagi soalan, Sekejap. Datuk, Kak Nik tanya tadi kalau penurunan. Katalah sebelum Aidilfitri, emas nilai dia 630 per gram. Tetapi selepas Aidilfitri, emas 530 per gram. Jadi penurunan dia 100 gram. Masalah dia, masa dia ikat ke, sudah dipersetujui antara penjual dan juga pembeli 630. Tetapi masa barang siap, nilai dia 530. 100 gram ni, kalau tempoh 100 gram, banyak beza dia. Dan tentunya berlaku pertelingkahan ke antara penjual dan juga pembeli. Jadi yang terbaik saya minta pandangan Datuk. Sebab kita penjual kita tak nak rugi. Seperti yang Datuk maklum tadi, kita orang penjual, kita sudah dapat deposit dan juga bersama dengan modal kita sudah beli emas siap-siap. Kita tak pernah cagar ataupun berjudi untuk harga semasa. Sebelum kita tempoh tu kita sudah ready dengan emas kita dan nilai dia nilai semasa. Tetapi pada pihak pembeli dia tuntut kita layan dia dengan harga semasa. Terima kasih. okey, terima kasih. Dia semua nak untung kan. Alik-alik pembeli bila harga jatuh dia nak harga baru. Kalau harga naik tak usah bayar harga naik. Kalau terbalik kat ni harga naik, dia tak usah bayar hak mahal kan. Dia nak harga lama. Jadi sebenarnya saya rasa dia balik pada persetujuan antara penjual pembeli. Kalau kita kata harga tu dah tak boleh ubah, dia kena faham lah. Tak boleh ubah lah. Dia kena hormati maknanya perjanjian kontrak tersebut. Tak boleh sebab harga ni dia tak boleh diubah oleh sebelah pihak. Dia kena dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Dan sebagaimana yang disebut tadi tu, kalau kita tempah gelang, emas tu penjual dah kena beli dah emas dengan harga semasa hari ditempah tu untuk dia buat gelang tu. Bukan dia beli hari dia nak serah gelang tu. Jadi saya rasa sepatutnya tidak ada isu. Dia kena hormati kontrak yang dipersetujui bersama. Kalau dia nak variasi, cara yang kedua tadi, itu pun dengan persetujuan kedua belah pihak lah. Kalau pakak nak begitu pun tak ada masalah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Ada lagi soalan? Kita ada panjang lagi masa, ada lebih kurang setengah jam. Ya, orang puas saja ke hari ni? Assalamualaikum Okey. yang berbahagia Datuk. Saya ni Elismawati binti Nikmat daripada Kedai Emas Bonda Kedamah Elis juga. Gold. Kedamah mana? Kedai Emas Bonda Elis Gold. Tebuk mall promosi ya kadang-kadang. Masya-Allah. Okey, sila. Ya, untuk maklumat Datuk dan para hadirin hari ini, sekarang trend orang beli emas gold bar lah especially Gold bar. dan diarahnukan dengan konsep 20-80. Maksudnya pembeli bayar 20% sahaja. Kemudian dia arahnukan dan bank akan bayar yang selebihnya lah. Maksud saya, adakah ini adalah penjerat kepada pembeli sebenarnya? Dan soalan saya, adakah ia satu perangkap kepada pembeli dan apakah hukumnya menikmati keuntungan daripada lebihan tu kan, kenaikan harga tu, atau macam mana? Itu sahaja soalan saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Nik Asmawati. Dia bagi saya dia dua isu yang berbeza. Pertama, dia beli emas. Itu adalah satu akad yang dia kena penuhi. Rukun syarat penyerahan, harga penyerahan emas. Bila emas itu sudah menjadi milik dia, syarat pun apa yang kita miliki, kita mempunyai hakut tasarruf ke atas emas yang kita miliki. Kita mempunyai, sebagai pemilik, kita mempunyai hak untuk nak bertasarruf, nak buat apa dengan emas yang kita ada. Jadi itu isu yang kedua. Maknanya emas tu dah di tangan kita, kita pemiliknya, kita boleh bagi dekat orang, hibah. Kita boleh jual dekat orang lain. Kita boleh simpan kalau kita nak, dan kita boleh pergi ar-rahnu kalau kita nak. Jadi bagi saya itu tidak ada isu untuk selagi mana ar-rahnu itu mengikut hukum syarak yang sepatutnya. Jadi
Tidak ada isu. Cuma isunya adakah itu elok untuk dia, sebab bila pergi Ar-Rahnu itu dia sebenarnya melibatkan ada hutang-hutang. Di situ ada elemen pembiayaan di situ. Adakah itu baik untuk dia dari segi ekonominya, dari segi kedudukan keuangan dia? Itu adalah berbalik pada masing-masing lah, yang berijtihad apa yang baik untuk ekonomi dia. Jadi tetapi nak kata itu tak boleh, bagi saya dari segi prinsipnya dia dibenarkanlah, sebab dia sebagai pemilik emas dia boleh bertasarruf, buat apa sahaja dengan emas yang dia miliki selama mana yang dia buat itu adalah halal. Itu sajalah. Kalau hak dia lah. Kan hak dia. Lepas tu patut ke tidak, itu cerita lain pula. Pertimbangan. Pertimbangan dia. Bagaimana pertimbangan dia dalam keputusan-keputusan yang dalam hidup dia lah. Cuma Datuk, daripada soalan tadi tu saya ingat mungkin ada maksud lain sikit. Dia gini, jual beli gold bar, contoh 10 gram, bayar dulu 20%, dia heret pergi Ar-Rahnu. Jadi baki tu masuk dalam. Dekat pemilik ikan tak berlaku lagi. Dia ajar pada pembeli ni pergi parking nama medal, boleh duit, bayar baki. Jadi situ mungkin ada soalan tambahan tak? Itu gitu maksud. ke? Ya. Kalau gitu tak boleh lah. Tak boleh lah. Pemilikan belum berlaku. Pemilikan belum berlaku. Dia pergi buat emas tu sebagai marhun. Marhun ni syarat dia kena milik kita. Tidak. Dia soalan tu rupanya ada. Lama bawa lagu tu Datuk. Dia ajar. Sebab dia nak beli cash tak ada Orang ni tak ada lagi. duit. Tak apa, ada berapa ada. Cukup 20% tak apa, kita pergi buat kira di Ar-Rahnu. Rahnu dia akan bagi 70% daripada harga Ya. emas. Dia tak tahu kita tak bayar lagi. Tu lah. Tak boleh lah kalau gitu. Kalau itu tak boleh. Sebabnya emas tu kita tak settle lagi secara dan jadi milik kita secara sempurna. Munjur ada pengerusi yang boleh faham. Banyak main mah juga kali dia. Ustaz Kamaru. Saya boleh puasa itu macam hak ada Kak Ning sebut. Dia boleh puasa mah 99 naik 750. Masa tu ramai orang jual. Kalau kita lambat, lepas raya turun banyak. Hak tisu dia tak ada, janji boleh puasa. Lepas raya baru nak bayar. Jadi bila turun ni tak sel. Jadi mungkin kita nak bagi ruang 5 minit pada Datuk untuk Datuk nak minum dulu. Boleh terus? Okey, kalau ada sebelah ni, saya tak dengar lagi orang lelaki. Kalau ada mah-mah maya ni, mah-mah simpan ni, hak mah hak tak nampak, tak tanya lagi ni. Banyaklah ni mah hak beli hak nampak. Jadi kalau ada soalan, dan saya nak sambung sikit lagi, daripada kedai mah ni Datuk, banyak cerita-cerita trade-in. Kalau dulu kita takut, sebab bagai kemah ni tadi, dikategorikan sebagai orang panggil ribawi, item ribawi. Jadi bila kita dah ada keputusan-keputusan terkini, pertimbangan terkini kita buat keluar, saya ingat yang trade ni tak timbul sangat. Cuma kalau lah ada item ribawi juga, bagaimana nak buat dari konteks kedai-kedai mah ni tadi, trade ni. Maknanya kalau dia pergi trade in tu gelang, dalam gelang tu ada gelang gold bar dan sebagainya. Tu kena hati-hatilah kedai mah. Ya, sebab gelang tu tidak ribawi, yang gold bar tu ribawi. Kena bayar terus. Dia bayar terus. Ada soalan ya? Okey, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Rusli bin Abdul Latif daripada Macang. Tidak token mah tak? Tidak terkemah. Pemain mah? Tidak juga. Tidak juga. Cuma pemerhati daripada Orang yang jauh. ramai-ramai. Okey, sila. Saya baru mendapat tauliah mengajar di masjid, dan sebelum ni saya menjadi imam tua lah, tapi sebab sambung belajar di peringkat master di semester 5 sekarang ni, dan bila dipanggil untuk cakap tentang emas ni, saya dah lama duduk perhati tengok berkaitan dengan emas, tetapi kerana kita tidak ada modal, cita-citanya kalau ada modal tu memang kita nak beli juga emas untuk melabur dan sebagainya. Dan apabila ada 2, 3, 4, 5 orang bertanya daripada wanita, ibu-ibu kita, jadi bila moderator suruh ada di pihak laki-laki, saya rasa tercabar ya. Nah, itu baik. Cuma pada Datuk Prof menyebut tadi
bahawa emas ni dan perak ni rupa-rupanya dalam sistem muamalat kita ni merupakan barang ribawi. Maksudnya syaratnya disebutkan bahawa mesti sama beli dan jual beli itu dari sudut 100 gram, contoh yang Prof sebut tadi, dan juga tunai, yadan biyadin. Saya ingat dulu masa mengaji di tingkat diploma dulu, syariah dulu, yadan biyadin ni kita fahamlah, bagi tangan kepada tangan. Cuma pada hari ini baru kita jelas bahawa dia merupakan bayar secara tunai. Itu yang kita baru tahu. Baik, soalan saya yang pertama, kalau bagi kita yang baru nak menceburi dalam bidang emas ni, nak melabur dalam bidang emas ni, dalam emas 1999 tadi, saya mohon Prof Dr. detailkan, huraikan lagi bagaimana cabang dari sudut pelaburan emas tu bagi kita orang yang baru nak menceburi. Baik, itu yang soalannya tip lah. Kalau boleh detailkan lagi dari sudut bagi orang yang baru nak berkecimpung dalam bidang pelaburan emas ni, bagaimana cabang pelaburan emas tu. Satu yang soalan yang kedua, apabila kita dah berjaya, dah untung dalam pelaburan emas ni, dari sudut zakat pula, dari sudut zakat, bila dah kita kaya, bila dah kita dapat duit yang banyak daripada pelaburan emas, dari sudut zakat pelaburan emas 1999 ni, bagaimana dari sudut cara nak pengiraannya, nak bayarnya bila, adakah tiap-tiap bulan ke, seperti gaji ke, ataupun yang kita duduk simpan duit setahun cukup haul dan nisab ke. Dari sudut zakat pelaburan emas ni, bagaimana pengiraan dia, nak bayar dia? Satu. Yang ketiga, soalan berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan zakat ni juga, apa beza dia zakat dengan barang kemas yang selain pada emas 999 tadi? Maksudnya zakat barang kemas dengan zakat emas pelaburan dan simpanan. Ya, ada dua tu. Tiga perkara. Jadi maksudnya apabila kita beli barang kemas, dari sudut zakatnya, adakah sama dengan zakat pelaburan emas ataupun beza? Kalau bezanya, bagaimana boleh dibagi pencerahannya? Okey, terima kasih. Wallahu taala, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni sangat menarik. Pasal apa kita ada fatwa Kelantan, dia sedikit lain, terutama sekali barang kemas. Okey, sila Datuk. Jangan cerita fatwa Kelantan dulu kan. Kelantan dulu lah, kita buat menarik dulu. Apa yang suka ni? Dah cerita Kelantan dulu bagaimana? Mana? Ustaz cerita Kelantan dulu. Kita sedikit perkongsian. Untuk barang yang kemas, barang kemas sahaja, untuk tahun ni Januari, Jemaah Ulama Majlis Agama Islam ni kita keluarkan satu fatwa. Kalau sebelum ni kita di Kelantan ni sangat istimewa, pakar lah banyak mana, ada banyak mana, kita tak ada huruf selagi kita pakar, tak kena. Jadi bermula Januari baru ni kita keluarkan satu fatwa, kalau cukup 900 gram, huruf 900 gram ni tadi bermula wajib bayar zakat. Tapi yang kita wajib bayar bukan 900 gram, hak lebih pada 900 gram. Contoh kalau kata 905 gram, 900 tak kena, lebih 5 tadi, kalau dah cukup haul dia tadi, kita bayar 5% daripada 5 gram. Itu untuk bayar kemas. Jadi tuan-tuan boleh update lah keputusan baru kita ni. Jadi jangan nak main dulu-dulu, pakar banyak mana pun orang ajar. 18 kilo je gila pakar setahun, kata tak kena. Tak ada. Lah ni kita ada dah uruf 900 gram. 900 tak kena lagi. Lebih pada 900 gram. Okey, Datuk boleh sambung tu. Balik pada zakat, anda jawab zakat dululah. Zakat emas pelaburan dengan emas perhiasan pada anda sama je. Ya. Maknanya bila cukup 85 gram ke atas dan cukup haulnya setahun, maka kenalah zakat. Ya. Jadi kalau di Bursa Goldina tu kita ada zakat calculator. Bila kita ada dah 85 gram, dia akan trigger message bahawa nisabnya dah sampai, tetapi haulnya belum, kan? Bila cukup setahun dia akan trigger pula bahawa nisab dan haulnya sampai, sila keluarkan zakat. Jadi gitulah, maknanya kita pun kena alert bahawa
kena bayar zakat lah. Dan satu lagi soalan tadi, adakah beza zakat emas yang kita kata ribawi dengan emas perhiasan? Bagi saya tidak ada beza, sebab dia masih emas. Cuma bila dia terkeluar daripada ribawi, bukan dia terkeluar daripada kewajipan membayar zakat, cuma dia terkeluar daripada peraturan muamalat barang ribawi, itu sahaja. Tetapi dia masih emas lagi, yang ke atasnya wajib zakat. Dan dengan keputusan terbaru ni, kalau yang perhiasan lepas pada 900 gram, maka kenalah zakat juga ke atasnya, yang apabila cukup haulnya, cukup tempoh setahun yang telah kita simpan. Jadi bila kita melabur emas ni, kena hati-hati dengan zakat, takut terlepas pandang, kerana kita wajib mengeluarkan zakat emas kita, yang cukup nisab 85 gram dan cukup haul setahun. Cuma dari segi praktikalnya, sebab kalau kita beli emas sikit-sikit,